Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. So, video untuk unboxing Beyblade kita kali ini adalah Beyblade Super King B160 adik-beradik kepada Super Hyperion sebelum ini, iaitu King Helios. King Helios berwarna biru memang cun. Okey, apa lagi? Jom kita buka. Inilah dia kesemua parts yang berada di dalam King Helios. Okey, ini adalah dia punya Super King chip dan juga ring. Okey, Super King chip dia adalah Helios dan dia punya ring ni adalah King. Dia adalah left spin. Oh, A3. Wow, A3 weh. Okey, so basically ini adalah King Helios, right, adalah jenis left spin. Dan juga ini dia. Ini adalah cases 1B, 1 balance. Dan yang terakhir iaitu driver. Ini adalah driver zone. Okey, driver zone ni berwarna biru. Dan kalau korang tengok, dia lebih kurang sama macam exit, cuma bezanya dekat bahagian tengah ni. Okey, kalau exit kat tengah tu ada rubber. Tapi kalau zone pula dekat tengah dia tu plastik, tapi dia ada muncung sikit. Menarik. Tapi LED dia maybe not bad at all. Okay, kita check dulu berat setiap satu parts. Okay, so kita tolak tepi ni semua. Okay, kita check. Okey, berat untuk Super King chip Helios ni adalah 3.2 gram. Okey, jom kita bandingkan pula dengan adik dia, iaitu Hyperion. Hyperion pun 3.2 gram. Okey, kita bandingkan juga dengan satu lagi. Ini dia, dengan Lucifer. Oh, Lucifer antara paling berat jugalah, 5.5 gram. So, ni sangat berat punya. Okay, tapi kedua-dua adik-beradik ni 3.2. Ya, 3.2. Not bad. Alright, seterusnya kita check pula berat untuk ring. 6 gram. Berat untuk cases 1B 43.3. Dan juga yang terakhir, driver zone ni 6 gram. So kita cantumkan semua sekali. Ketat. So okay, inilah dia Beyblade Super King Helios. Kita tengok berat dia. Berat Beyblade ni adalah 58.6 gram. Not bad. Okay, aku pula jenis yang malas gila nak letak stiker. So, aku tak letak stiker apa-apalah. Okay, jom kita test battle. Untuk video battle kali ni, King Helios akan menentang first, World Speed Gun. Kedua, Super Hyperion. Super Hyperion. Ketiga, Glide Ragnarok. Keempat, Tempest Dragon. Dan yang kelima, Variant Lucifer. Okay, jom.
Selesai sudah sesi unboxing untuk King Helios. Okey, King Helios biru ni kan memang cun sebenarnya. Bagi aku suka gila dia punya ni lah. Aku suka zone ni. Driver zone ni dia sebab dia ada LED, dia ada potential ada LED, dan juga dia ada potential untuk jadi driver favourite aku juga. So memang adik-beradik Super Hyperion dan juga King Helios ni memang driver dia aku tak nafikan lah, one of the favourite untuk aku lah, untuk bagi aku sendiri lah untuk Super King ni. So itu sahaja. Untuk siapa yang belum like atau subscribe channel Writer X Dragza, mesti korang subscribe. Dan juga aku nak ingatkan juga, kalau korang ada idea, sebarang idea untuk aku cuba combo-combo yang menarik, aku akan cuba buat video combo menarik, dan aku akan pilih beberapa kalau korang nak aku lawankan contoh combo A dan combo B, bagi tahu kat aku. So aku akan cuba cari parts tu dan aku cuba tunjuk kat korang apa hasil dia. Rasanya dah banyak juga sesi unboxing aku, so mungkin ada banyak parts yang aku dah boleh try lah untuk cari combo. So jumpa lagi di masa akan datang. Dan juga lupa nak ingatkan, bila aku nak buat sesi ni sesi giveaway lagi
Korang nak sesi giveaway lagi tak? Kalau korang nak, baik korang komen. Okay, bye. Jumpa lagi.